Alright, dalam video kali ini kita akan sama-sama memahami analogi bagaimana pengguna anda boleh membuat pembelian di dalam e-commerce anda. Di bahagian post produk anda, pada bahagian size, pelanggan anda akan memilih produk yang dikehendaki mereka. Seterusnya tekan kepada add to cart. Malaysian commerce was actually added to your cart, di mana pelanggan anda dapat melihat pembelian mereka telah pun dimasukkan di dalam cart mereka. View cart. Alright, dan seterusnya di bahagian cart total ini, di mana ia terus membuat calculation secara automatik, di mana flat rate ni adalah kadar rata. Bagi kos penghantaran saya masukkan sebanyak RM10 dan menjadikan kos penghantaran adalah sebanyak RM125 dan pelanggan anda boleh proceed to check out. Alright, di mana pelanggan anda akan memasukkan maklumat mereka dan mereka boleh memilih kepada direct bank transfer. Place order. Dan ini adalah invoice yang pelanggan anda dapat lihat. Dan seterusnya kita akan cuba membina kupon untuk pelanggan anda. Lihat di bahagian dashboard, pergi kepada bahagian WooCommerce dan lihat kepada kupon. Ini adalah kupon hadiah yang telah saya bina di dalam butik, dalam tema butik, dan bagi tema ini saya akan cuba bina kupon yang baru. Saya akan namakannya sebagai ladies. Pilih kepada card percentage discount. Saya akan letakkan amount untuk diskaun sebanyak 15%. Enable free shipping ini saya akan ignorekan sahaja. Jika anda mahukan kupon ini adalah untuk free shipping, anda perlu ubah setting di bahagian shipping method, iaitu anda perlu untuk enable di bahagian free shipping. Namun saya ingin berikan diskaun kepada harga, bukan kepada penghantaran. Individually cannot be used in conjunction with other coupons. Saya akan tandakan ini adalah slot di mana saya tidak mahu kupon lain digunakan untuk produk ini. Contohnya bagi kupon hadiah, saya tidak benarkan kupon hadiah tersebut digunakan sama dengan kupon ladies ini. Apply before tax, gunakan saja. Di bahagian exclude sale item ini saya akan biarkan saja. Di mana saya ingin benarkan kupon itu turut digunakan terhadap produk yang telah saya lakukan sale. Namun jika anda ingin tandakan exclude ini pun tidak mengapa, di mana anda tidak membenarkan kupon anda tu digunakan terhadap produk yang telah anda lakukan sale. Untuk minimum amount ini saya akan biarkan saja. Minimum amount ni adalah jumlah minima bagi kupon anda itu digunakan. Contohnya pelanggan anda perlulah membuat pembelian RM50 ke atas, barulah kupon anda itu valid. Produk. Produk ni anda di bahagian produk dengan exclude produk ni adalah anda boleh memilih produk-produk tertentu sahaja boleh digunakan kupon ini. Dan juga anda boleh exclude produk di mana anda tidak mahu produk-produk tertentu menggunakan kupon ini. Dan juga anda boleh buat secara kategori, di mana anda boleh tetapkan kupon anda itu digunakan untuk satu-satu kategori. Contohnya anda boleh gunakan kupon tu untuk semua bagi kategori woman. Saya akan cuba untuk bahagian produk, mana saya akan
saya akan letakkan bagi produk kebayas handmade. Bukan kepada SML ataupun SL. Saya akan tetapkan kepada on the whole Malaysian kebayas handmade. Untuk satu saja produk. Email restriction ni di mana anda boleh check sama ada pengguna anda telah pun menggunakan kupon yang sama sebelum ini. Usage limit, saya mintakan kepada 10 saja. Expiry date, never expire. Seterusnya saya akan tekan publish. Alright, kupon updated. Sekarang kita akan cuba membuat pembelian sekali lagi. Kita akan cuba lihat. Kita akan cuba membuat pembelian menggunakan kupon. Kita cuba memilih add to cart. Kita akan cuba untuk apply kupon. Rate pada masa ini RM125 total. Kita akan cuba apply kupon. Kupon code applied successfully. Dan ini adalah diskaun yang diberikan kepada produk anda sebanyak RM17.25, menjadikan jumlah total sebanyak RM107. Pelanggan anda boleh proceed to check out. Membuat pembayaran, tekan transfer dan place order. Dan ini adalah invoice yang perlu dibayar oleh pengguna anda. Alright, itu sahaja bagi pemahaman anda tentang penggunaan WooCommerce plugin ini. Seterusnya bersama saya lagi dalam video terakhir di mana saya akan membuat overview secara menyeluruh di bahagian dashboard ini. Right.